Hei, panas-panas lagi. Joye Husky 200 daripada SYM. Ini yang terbaru dilancarkan baru-baru ni di Malaysia Bike Show Maim Sodang. Dan hari ni kita dapatlah peluang untuk test untuk jarak yang dekat je lah kan, daripada tempat launching kedai Smart Shop kat Kemunting tu. Kita bawa mereka ke belakang ni. Kita macam kidnap lah dalam 14 saat 15 saat. Jadi ni dia punya outlook dia lah. Kalau kita tengok dia punya size lebih kurang yang sebelum ni saja kan. Dia taklah, ni cuma enjin kot, dia upgrade sikit daripada sebelum ni. 100 berapa? 150cc, 150 150cc yang sebelum ni dia up jadi 175. Tapi dia nama dia Husky 200 lah. Inilah gambarannya. Apa yang menarik lagi? Ada kamera tak kali ni? Ada kamera? Ya. Tak ada kamera. Kamera dia ada lah. Kamera motor tak ada. Dekat sini nampak ni. Mana. Okay. Tengok ada apa ni. Kita tengok sini, kita nampak ni ada ABS. Kita boleh off on kat sini. Okey, kita boleh on dengan off dia punya ABS dia. Ya. Maksudnya kau nak masuk hutan sikit, kau suka main untuk feel base sikit, boleh off lah. Dia ada TCS juga nah. Ada TCS. Traction Control System pun ada juga. Traction tu yang penting bila kita FP off-road. Dia bila Kena buka TCS kan kalau masuk off-road. Kena off. Kalau kita on, kita teruk. Kita kena off lah kalau kita masuk ke bahagian ataupun di wilayah off-road ni. Dia punya lampu belakang masih lagi dia punya tu dia punya lampu belakang masih lagi berbentuk H lah, Husky lah. Dia punya sistem suspension belakang pun masih tu keadaan dia punya tu darjah yang agak menyengit tu, menyerong. Bawah ni mungkin boleh simpan helmet lah kot, sebiji lah. Sebiji boleh bawa. Nampak kena cakap sebiji helmet ni. Tayar belakang saiz sama saiz noh, depan belakang 13. Depan 120, belakang 130. Okey, depan 120, belakang 130. Dah dengar bunyi enjin ni? Kita mestilah dah bawa mesin. Takkan duk soalan apa itu walaupun start. Nak dengar bunyi enjin? Mesti dah tak bunyi. Mesti tak hidup. Sebab apa? Sebab tungkat. Sebab menungkat langit. Kalau tak menungkat langit tak boleh. Kita cuba double certification stand dia tengok. Itu sistem safety dia lah. Bila angkat itu bunyilah motor ni. Rem sikit lah tengok. Bunyi skuter lah. Nasib baik letak macam ni. Gua dah agak dah. Memang mama ni dia akan buat macam tu. Kalau tidak memang naik atas Bukit Larut tu lah. Contoh dah tempat Ponti. Tidak pentak balik calap. Okey, dia punya sistem kat sini apa lagi ni dekat ni kau ada penambahan kan? Cuma ada run off. Ni datang hazard light lah. Ada hazard light. Pada sisi bodoh biasa lah. Okey. Biasa je, tak ada apa. Dia punya ketinggian seat pun macam biasa lah. Macam sebelum ni, kalau nak buka ni nak isi minyak kat sini lah kot. Ni kita buka macam ni. Pusing ni. Tu nampak tu dia ada tempat cas. Nampak? Tu belakang. Cushion. Pudah lah kat sini. Tu dia. Tahu dia. Kat semua kontrol kat sini lah. Tu minyak banyak itu boleh test jauh lagi ni. Cara ni boleh pergi milau ni. Ni tempat untuk nak cas. 15 liter dia buat satu lah tempat USB. Tangki dia besar. Buat video. Okey. Tangki dia berapa? 15. Tangki dia 15 liter. Tangki dia 15 liter. Yang sebelum ni? Yang sama. Sebelum ni 15 liter juga. Beza dah, ini pick up sikit lah. Ini 175. Pasal dia power engine tu lebih sikit. 175. Ya kan. Mungkin lebih sikit lah. Satu tempat boleh. Katanya satu tempat pun boleh. Boleh tepi satu tempat ni motor ni. Jadi tak saya ni metode lepas sikit kita try naik 2 orang. Ni kita test kat sini. Tolong pegang camerification tengok. Depan kat belakang dia ada ni lah ni. Macam tu. Dia ada peti tapi kita tak tengok. Okey. Ini Ada peti air dalam tu. Ada peti yang boleh simpan lah. Dia ada peti simpan barang kat sini. Buat batuk dia simpan lah. Mama ada batuk. Tu lah. Batuk ada depan sikit. Malah elok lah tengok. Hari ni batuk pula dah. Ui, takkan sengit macam tu. Luar ni ada handphone. Tak berteruk. Okey ya. Alright. Tengok seat dia lebar. Kalau untuk rider memang tak selesa lah. memang selesa lah. Ni hal belakang ni.
Okey. Tengok pungkok Tengok lah pungkok, hang. Okey. Pungkok saiz ni 2 jengkai. Ha. 2 jengkai. kena abang tau. Abang otak lagi pun. Oh, kena besi. Besi bengkok je. Okey. Okey, tak kena besi. Okey, tak kena besi okey. Kena besi, okey. Jenis pungkok Saya lebar tinggi- abang okey. Tinggi 179. Lebar 179 belakang 170. Hang tengok habaq tinggi, habaq berat. 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 Lebar 95 kilo. Berat 150. Okey, Paman dia. tinggal sini ya. Berat apa Paman? 85. 85, belakang 95 ni, gua 95 ni. Okey, try tengok. Okey, try. Kalau macam ni, memang gua pick up recommend kuat. lah. Pick up kuat. Pika kuat tu memang pika kuat lah. Kita naikkan keselesaan orang belakang. Jadi kalau kita bawa pilihan, maksudnya ni lelaki bini atau tadi kan. Bini memang tak komplain lah rasanya. Kalau bini Sedap duduk. Kalau bini gemuk pun boleh. Kalau bini gemuk pun Maman kata boleh. boleh. Paman kata. Tak lah. Bini agak gemuk lah. Bini lagi gemuk lah. Bini aku pun tak apa lah. Bini aku tak apa. Sama-sama kalau kita bubuh ni kan. Bubuh belakang kan. Mungkin senang. Ada ni lagi best. Okey lah. Nak turun pun senang. Jadi kepada yang belum lagi membuat keputusan, ini adalah mungkin keputusan yang bijak untuk Grab untuk mengangkat ataupun membelilah motor ni. Harga berapa lah? 10,988. 10,988. Jadi apa? Tunggu lagi. Adventure 200cc. 200cc. Tak sampai lah 175cc. Tapi yang paling penting gaya tu. Dia nampak style dia. Gaya motor ni dengan keadaan yang boleh untuk long distance, dengan best dia punya equipment yang best. Tangki dia besar, kita tak payah berhenti isi minyak. Kalau daripada- kita belasah lah. Kalau daripada Perlis mungkin lebih KL lah. Kalau ikutkan yang model sebelum ni, dia boleh pilih 500 lebih kilo. 500. Full tank. Full tank boleh Mana 500. Penang PKN memang sampai. Jadi macam mana Man? Okey. Boleh? Boleh. Kita beli dua. Beli dua. Beli satu lah. Beli dua. Okey. Rock and ride. No.